Sophie Colombert, seorang pelajar berusia 21 tahun dari Perancis, datang ke Brisbane pada tahun 2013 untuk melanjutkan pelajaran di University of Queensland. Dia dikenali sebagai seorang pelajar rajin, bersemangat dan sentiasa ceria. Namun, pada malam 27 Mac 2014, segalanya berubah. Selepas menghadiri kelas malam, Sophie berjalan pulang melalui Kurilpa Park, sebuah taman yang sunyi pada waktu malam. Namun, malam itu menjadi detik hitam. Sophie tidak pernah sampai ke rumahnya. Keesokan harinya, pada 28 Mac 2014, mayat Sophie ditemui oleh seorang pejalan kaki di taman tersebut. Beliau ditemui tidak bernyawa di sebuah gazebo, dengan kecederaan parah di kepala dan badan. Polis kemudian mengesahkan bahawa Sophie telah dipukul hingga mati. Pihak polis Queensland segera melancarkan siasatan besar-besaran. Kes ini mengejutkan kerana melibatkan seorang pelajar antarabangsa yang tidak bersalah, dibunuh di kawasan awam. Hasil siasatan DNA, cap jari, dan rakaman CCTV akhirnya membawa polis kepada seorang lelaki gelandangan berusia 25 tahun, Mahmoud Moussa. Pada tahun 2016, Moussa mengaku bersalah. Dia menyerang Sophie secara rawa akibat masalah mental yang serius. Sophie bukan mangsa rompakan, dia mangsa keadaan. Moussa dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tragedi ini mengejutkan seluruh Brisbane dan menjadi amaran kepada ramai pelajar antarabangsa tentang bahayanya berjalan seorang diri pada waktu malam.